Macam mana lagu? Jika dapat ku mengulangi perjalanan cintaku bersamamu lagi. Copyright nanti live kau. Mana dah? Akan ku jaga sebaik-baik cinta ini. Mana satu miau? Oh, ngam tak? Hilang. Kini ku rasa kehilangan. Diorang cakap saya tak boleh nyanyi. Okay, boleh. Woo! Macam nak iklan kasih reaction tu. Kenapa reaction begitu? Sebab dia asa sakit. Tak boleh nak ni sangat. Yalah. Mana boleh lari? Ya tu. Sebelum aku gerak sana ada je. Aduh. Komang. Macam mana lagu Komang? Komang. Tak perlu dibaca. Komang Sarawak. Tu lagu Sarawak. Komang Sarawak Ziba makluma maglidi. Macam mana lagu Komang ah? Komang. Ini lagi Komang Ubi. Sama dia saja. Macam mana lagu Komang? Itulah yang saya cakap tadi tu. Macam mana? Cuba ulang balik. Komang Sarawak. Lagu dia. Ya ke? Cuba type sikit lirik dia guys. Komang Sarawak sikit nadai oleh pirak itu. Betul ke aku nyanyi ni? Sebab kau terlalu indah dari segenap kaca. Dunia berhenti sejenak menikmati hidup. Wih, lagu tu pun sesuai juga kan untuk konsert. Orang tahu. Jadi saya macam gini. Sebab kau sampai habis orang yang nyanyi. Ngam kan? Ngam juga. Konsert kan macam gitu. Sebab kau hafal lirik kan. Jadi bagi dia orang. Saya tak hafal lirik dia. Jadi macam sebab kau terlalu indah. Mesti orang akan nyanyi. Senang hatiku. Nana duniaku bersamamu tak akan runtuh. Okey, lepas tu habis. Betul. Saya kena nyanyi lagu yang orang boleh nyanyi. Lagu Admesh Kamelang pun best. Admesh Kamelang ni siapa pula? Kamelang lagu ni yang apa tu? Lagu dia macam ni. Macam mana lagu dia? Kamelang melang. Yang tu. Kamelang mencoba untuk fahami. Itu. Stop. Rintik sudah ni. Arif, bukan saya, Arif. Namen. Tu MS Kamelang tu yang tercipta. Surat cinta untuk Star lah. Oh. Deng. Salah. Surat cinta untuk Star lah. Virgon. Oh, itu Virgon ke? Oh, Anugerah Terindah. Macam mana Anugerah Terindah, guys? Komen dulu lirik dia sikit. Admesh-nya, semesh. Salah Ipan tu, itulah. Lagu babuk-babuk. Oh, jangan lagu babuk-babuk, susah. Ku ingin kau jadi milikku, temani hidupku, seluruh hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati, biarkan. Itu guys. Biarkan. Lagu ni yang viral lagu ni masih tahun ni. Oh ya? Ya. Konten apa? Banyak kita buat tadi. Ada
Manggo. Kamu ingat betul lagu Manggo? Macam mana sudah lagu Manggo tu? Jangan salah faham, aku tak cinta kepadamu. Tiada yang tahu. Oh, macam salah aja tu. Iya betul. Ngam ke tu? Betul. Jangan salahkan pahamku. Aku tak cinta kepadamu. Selain nyanyi tu bukan Manggo. Tunggul. Saya cuba lah. Arif. Kakak Efren. Adik, diam. Siapa yang manggu? Siapa yang manggu? Kau di sini, kamu di situ. Wah. Aku tak cinta padamu. Oh. Diamlah. Tunggul. Lagu baru, dia cipta lagu baru bah. Kau ni dia nyanyi lagu baru. Lagu baru. Lagu mengalai. Lulai. Asalnya sekali lagi, Lulai. Ting. Lulai. Asalnya lagu Manggu. Cepatlah. Kenapa suka aku nyanyi? Aku nak dengar kau nyanyi lagu Manggu. Bagi belanja lu sikit. Belanja sekali. Menjelang hari raya. Tak. Manggu lah sekali. Manggu. Arif dah jadi fans aku, guys. Jangan apa? Jangan salah faham, aku tak cinta padamu. Oh, tiada yang tahu, tiada yang rasa. Kisah kita sampai di sini saja. Mantap, Asla, mantap. Okay. Harry bangga dengan Aslah. Sepatutnya konsert ni Asla yang pergi tau. Bukan Harry. Bukan Asla, saya. Asla yang show. Asla yang patut pergi konsert ni untuk buat performance, bukan saya. Oh, jangan salahkan pahamku kini tertuju. Oh, siapa yang Tak tahulah buat-buat tahu. Kalau Aslah pergi kena tukar harga tiket. Kalau Aslah pergi konsert tu, Aslah perform kena tukar harga tiket. Itulah tu, Asla RM1. mahal. bukan. Silap. Murah sangat tu. Salah. Berapa? Kalau Asla yang ganti Harry, tiket harga dia lain sudah. Kau RM28 kan? Asla RM57. Mahal kan. Sebab Asla kan dia orang bilang suara dia ni next level bah, next level. Aku nak boleh cakap emas. Aku nak cakap diamond. Diamond lah. Memang lebih daripada emas lah. Saya setuju lah. Suara diamond lah, bukan Suara diamond, betul. Asla ni suara diamond. Roma Irama, weh, lagu bapakku tu. Apa main bapak-bapak ni? Macam mana lagu kupu-kupu tu Asla? Ni sikit Aslah kupu-kupu. Nyanyilah. Suruh aku ni siapa yang nak buat performance ni? Tak, kau nyanyi dulu. Kau tahu lirik dia kan? Lagu kupu-kupu tu. Berlarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Sebab Aslah nyanyi ya. Pada yang kuasa cinta kita di dunia. Oh itu pelangi. Oh salah. Kupu-kupu. Kupu-kupu, lagu kupu-kupu tu. Oh, Kupu-kupu terbang melayang. terbang melayang. Bukan. Yang lagu kita tu bah.
Aku lucu. Banyak yang sayang aku. Kupu-kupu terbang melayang. Kamu lucu. Siapa yang sayang? Apa ni bodi. Rindu dok bilik aku Aslah. Hah? Bilik aku tu. Oh ya? Bilik master kan Aslan? Enggak lah. Bilik kecil. Bilik kecil. Oh ya. Master Sofi. Bilik kau. Bilik kau dah. Ya ke? Lagu kupu-kupu tu Bas lah. Macam mana tu ah? Kupu-kupu. Oh, bilik kecil ni bilik kukur dulu. Ya. Aku nak tanyalah siapa yang terpaling berat sangat sampai letak apa tu stiker dinding dekat katil ni. Mana aku tahu. Aku kan Kopi yang siapa yang berat tu? Mungkin berlubang. Katil tu berlubang. Jadi dia letak tu. Sebab aku macam aku ni lah career. Aku macam nak tahu. curious. Keria apa? Curious. La ilaha illallah. Curious Aslah. Hei, Aslah rindu makan kriak tu. Oh ya ke? Itu nama kuih. Wahai cinta pandang pertama. Itu lagu asli. Kandang kupu-kupu dah. Kan gitu kan lagu dia? Betul. Miskin dan kaya semua sama saja. Kok lah kau ni. Aslah aku balik lu kejap. Nanti sampai rumah kita live lagi. Tengoklah kalau saya rajin. Kat mana sekarang? Kedai makan. Oh, keren ni. Oh, Ucup. Akak senyum. Hai Ucup. Oi. Dia high X dia. Kau tak tahu. Ha? Oh, kau buat apa kat sini? Datang melancong. Lepak lah. Kau ni lupa kawan ke? Ada Eri ni. Mana lupa. Ya, ni Yusof lah. Itu yang tak roger aku dah sekarang. Hei, mana dah? Mana dah lah. Dia selalu tak tengok. roger aku. Selalu dia ada. Yusof sekarang ambassador tau. Ambassador apa tu? Staff. Dah lah. Staff. Orang dah menipukan. Tak lupa lah kau ni. Okey lah. Mau membayar ni pakai QR. Tak payahlah hand. Tak payahlah hand. Bawa lah. pakai QR. Tak payahlah. Pandu kereta lagi. Kena violation. Pandu je kereta. Kawin eh. Cepatlah Harry. Semua orang kata jangan. Dah. Aku ada mau bagi toko something ni. Apa dia?